Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi di Skejelis TV. Sama saya, Dos Anda Nasrullah Syafiq. Pada kali ini kami membawakan episod khas yang bertajuk Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Dalam dunia semakin moden dan cepat berubah, teknologi kini bukan lagi sekadar alat hiburan, malah menjadi jambatan penting dalam dunia pendidikan. Namun, canggih manapun teknologi, ilmu dan nilai murni patut disemat di hati setiap insan. Hari ini, kami akan melihat bagaimana teknologi memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Untuk membicarakan topik ini dengan lebih lanjut, kita sekarang berada di klinik Dr. Rasdan untuk berjumpa dengan Dr. Rasdan sendiri. Jom ikut saya. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai kepentingan ilmu, saya telah cari individu yang sesuai. Hasilnya, saya berjumpa dengan Dr. Rasdan, seorang tokoh yang berpendidikan tinggi dan berkhidmat kepada masyarakat dalam daerah Jeli. Assalamualaikum, Doktor. Saya Nasrullah di Skejelis TV. Doktor, bolehkah Doktor terangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang pendidikan Doktor? Okey, dari sekolah rendah Dari sekolah rendah. Okey, baik. Okey, saya bersekolah rendah di SK Ismail Petra 1 Kota Baru. Okey, dan kemudian di SMK Ismail Petra Kota Baru lah untuk PMR. Okey, setelah mendapat keputusan yang cemerlang, saya melanjutkan pelajaran ke sekolah asrama penuh lah di Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Okey, kemudian saya melanjutkan pelajaran selepas PM di Pusat Asasi Sains Universiti Melaya Kuala Lumpur, dan akhirnya dapat terbang ke luar negara di USM KLE International Medical Program Belgaum, India. Ya. Oh, nampaknya kita berjumpa dengan orang yang sesuai lah. Okey, memang sangat membantu teknologi ni sangat membantu untuk dalam proses pencarian ilmu. Okey, kerana sebab sekarang ni kita ada banyak platform yang boleh digunakan untuk mencari ilmu, terutama sekali bukan sekadar di internet, tapi kita juga boleh memanfaatkan AI ataupun kecerdasan buatan, kan. Jadi dengan menggunakan kedua-duanya, internet dan juga AI, ini boleh membantu dalam urusan seharian. Contohnya nak buat kerja sekolah, nak buat tugasan ataupun nak mencari sumber-sumber rujukan lah, insyaAllah, dan juga boleh membantu untuk membuat peta minda, buat nota, dan benda-benda ini akan sangat banyak membantu selain daripada murid-murid dan juga kepada guru-guru dan juga ibu bapa serta semua yang ingin mencari ilmu. Dengan ilmu lah boleh mengubah nasib hidup, nasib diri kita, nasib keluarga kita, nasib bangsa kita, dan juga untuk meningkatkan imej Malaysia di persada dunia. Okey, terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Kesimpulannya, ilmu ialah asas kekuatan diri, manakala teknologi pula menjadi pemangkin kemajuan generasi. Sekian dahulu episod khas kali ini. Saya Nasrullah Syafiq melaporkan untuk Skejelis TV. Jumpa lagi. Bye.